Bayar hutang atau tambah simpanan? Mana lebih baik? Bila ada duit, langsaikan hutang atau beli emas? Ramai orang keliru di sini. Mereka fikir ini soal pilih satu dan tinggalkan yang lain. Hakikatnya, jawapan ini bergantung kepada jenis hutang yang kita tanggung. Jika tuan-puan ada lebihan duit tetapi masih menanggung hutang kad kredit atau pinjaman peribadi dengan kadar faedah yang tinggi, menyimpan emas dahulu bukan langkah bijak. Faedah hutang tersebut bergerak lebih laju daripada kenaikan harga emas. Jadi, di sini keutamaannya ialah melangsaikan hutang itu supaya aliran keuangan kembali sihat. Tetapi bagaimana pula jika hutang itu hutang yang terkawal seperti lon rumah dengan kadar faedah dan bayaran yang masih sama dalam kemampuan? Di sini juga ramai tersilap faham. Mereka ingat perlu tunggu semua hutang selesai baru boleh menyimpan. Sebenarnya, strategi yang lebih baik ialah membina kedua-duanya serentak. Bayar hutang secara konsisten dan pada masa yang sama, bina simpanan emas sedikit demi sedikit. Simpanan emas memberi pilihan. Bila perlu, ia boleh dijual. Bila tak perlu, ia kekal sebagai aset. Dan bila cukup simpanan emas, tuan-puan ada pilihan. Gunakan emas untuk langsaikan hutang dengan lebih cepat. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh isi borang sign up untuk saya bantu tuan-puan daftar sebagai ahli dan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.